satu dunia kemungkinan kurang daripada 3,000 unit kalau ikut pengalaman saya dalam pembelian barang limited edition macam ni lah. Siapa yang berminat nanti boleh singgah kat booth Mosho Toys pada Comic Face 2025. Dan kalau korang nak cari Takeda Shingen dengan Dante Masamune limited edition macam ni pun ada tau. Nanti korang boleh datang pada 20 hingga 21 Disember. Holy moly! Hi guys, nama saya Gordon the Great Hobbyman dan di meja saya ni adalah Mecha Metal Build Wu Chen Ho limited edition daripada Mosho. Dan warna hitam emas merah dia tu lah warna limited edition. Untuk versi limited edition ni dia punya warna adalah lebih kepada metalik hitam. Dia dibawa biru-biru sikit lah metalik hitam dia tu. Lepas tu ada kelabu, ada emas, ada merah. Memang sangat cantik dia punya kombinasi warna dia tu. Yang paling penting sekali, keluar saja dari kotak anda tak perlu pasang langsung. Semua telah pun dipasang dari kilang dan plastik di bahagian perisai dia semua telah pun dicat dari kilang. Terutamanya dia punya water slide decal semua, top coat semua dah ada. Korang tak perlulah nak buat sendiri. Dan yang paling gempak sekali, dia punya skala memang besar. Skala dia dalam 1/72 dah dekat dengan saiz PG dah. Tinggi dia dalam 32 cm Dia punya keberatan tu dalam 1.2 kilo sebab memang berat. Kenapa dia berat? Sebab dia pakai metal frame. Dan joint-joint yang korang nampak kat bahagian kaki, bahagian tangan, bahagian dada semua adalah diperbuat daripada besi. Lepas pasang bateri, dia punya mata tu ada lampu. Unit bahu dia pun ada lampu. Dari segi aksesori, kit ini datang dengan banyak tangan, satu pedang yang sangat besar yang boleh dipecahkan menjadi dua pedang kecil, meriam untuk backpack dia di mana ia boleh bertukar menjadi beam rifle, boleh jadi panjang, boleh jadi pendek. Yang tempat cocok meriam dia pun ada spring loaded kau kat dalam sini tu untuk nak cover lubang dia tu. Agak details ya. Dan ia datang dengan sebuah stand besi ya, sebab tapak kaki dia ada magnet di mana dia boleh terus berdiri di atas base dia tu tanpa perlu risau dia akan jatuh. Samalah dengan dia punya magnetic stand tu. Dari segi artikulasi, kepala dia boleh pandang atas, bergerak depan, pusing-pusing, sangat bagus artikulasi dia tu. Tangan dia boleh angkat ke tepi, boleh pusing-pusing, boleh melipat. Lepas tu lengan tangan dia tu pun boleh pusing-pusing tau. Nampak macam terbang ya. Pergerakan pinggangnya pun memang sangat mantap, terutamanya pergerakan hidrolik di bahagian depan serta di bahagian belakang. Memang nampak sangat details ya. Kat bahagian dada dia tu pun boleh buka-buka, boleh tunjukkan dia punya Vulcan cannon dia tu. Kakinya pula boleh sepak ke depan, boleh sepak ke tepi, boleh melipat. Pergerakan tapak kakinya pun agak bagus. Korang juga boleh terus pasang meriam di bahagian backpack dia dengan artikulasi meriamnya menghadap ke depan dan ke atas. Memang nampak sangat gempak lah. Tapi masa posing tu susah sedikit sebab kesemua joint besi dia tu sangat-sangat ketat. Tapi yang bestnya kita tak perlu risau benda ni akan patah sebab besi kan. Alright, jadi sampai di sini saja video kita. Kita jumpa lagi di video yang baru.